PCOS ataupun Polycystic Ovarian Syndrome adalah penyumbang kepada MIS-V yang hitam. Poin nombor 3 adalah poin yang sangat penting. Jangan lupa share dan save video ini untuk rujukan lanjut. Poin nombor 1 adalah chronic inflammation. Apabila badan kita mempunyai inflamasi yang kronik, especially dalam patient-patient yang obese ataupun gemuk, ini akan menyebabkan pelipat kita sangat-sangat hitam dan sukar untuk menjadi putih. Poin nombor 2 adalah hormon androgen. Hormon androgen iaitu hormon testosteron, male hormone, menyebabkan kulit kita semakin tebal dan melanin production semakin meningkat. Ini menyumbang kepada MIS-V yang hitam. Dan poin nombor 3 adalah insulin resistant. Insulin resistant akan menyumbang kepada satu kondisi yang kita panggil acanthosis nigricans. Acanthosis nigricans menyebabkan area-area pelipat kita menjadi semakin gelap. Kalau anda ada masalah PCOS, segera jumpa doktor anda untuk merawat kondisi ini.